Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami belajar daripada subjek Organizational Behaviour. Ini menemu ramah serba sedikit tentang company Tilicious. Kita pergi ke bahagian pertama. Di mana lokasi gerai anda berada? Buat masa sekarang ni, kami ada 4 lokasi. Kalau dekat UEM ada 3, lagi satu dekat UiTM Merbuk. Dekat UiTM Merbuk ada dekat Masmat UiTM Merbuk. Waktu operasi selalunya berapa hari seminggu? Biasaannya waktu operasi 6 jam daripada pukul 9 sampai 3 petang. Bergantung kepada air lah, kuantiti air. Kadang-kadang kalau air baki banyak lagi, kami akan suruh OT. Kami akan buka dekat UEM 4 hari seminggu, UiTM Merbuk 5 hari seminggu. Bolehkah kami tahu minuman apa yang paling laris? Cabaang dengan green tea. Soalan pertama, adakah keputusan dia buat sendiri ataupun bersama pasukan? Okey, kami maksudnya bisnes ni kami partnership 3 orang. Jadi apa-apa decision semua kami akan tentukan sama-sama lah untuk buat apa-apa keputusan. Bolehkah berikan satu keputusan yang macam membantu perniagaan Encik? Contoh satu keputusan yang macam paling membantu adalah kami memang macam outsource semua kerja-kerja mula daripada buka kedai sampai tutup kedai. Maksudnya semua dihandle oleh staff. Maksudnya kami tak perlu masuk campur. Soalan pertama, jika minuman baharu menjadi popular, berapa cepat anda boleh menjualnya? Tergantung kepada marketing jugalah. Tapi kebiasaannya kami akan ambil masa dalam betul-betul nak bagi orang kenal, ambil masa dalam 2 minggu. Kami akan target untuk dalam masa sebulan tu orang dah boleh mula kenal and boleh nampak efek daripada air baru tu lah. Apa cabaran dalam operasi sekarang? Cabarannya antara yang terbesar maybe bahagian dekat pekerja lah kot. Sebab kami punya pekerja semua student and part time. Jadi ada setengah student yang tak boleh datang kadang-kadang sebab ada kelas tambahan and macam tu lah. Jadi kami perlu cari pengganti. Kadang-kadang bila sebab satu shift ada 2 orang, jadi maybe kadang-kadang ada dua orang tak boleh main. Jadi kami akan cari siapa-siapa yang available untuk ganti kerja diorang. Pertama, apa yang paling penting dalam menguruskan gerai? Utama sekali kejujuran lah. Maksudnya kalau dari segi pekerja, diorang jujur dalam jaga kedai. Maksudnya diorang tak ada seleweng-seleweng duit ataupun diorang tak ada bagi air percuma dekat orang. Dan dari segi kami, untuk kami jaga hak pekerja lah. Maksudnya kami bayar gaji dengan cukup, memadai dengan apa yang diorang bekerja. Lepas tu diorang punya jadual pun kita orang tak ganggu sangat. Kami ikut apa yang diorang dah bagi. Terusnya, bagaimana mengetahui pelanggan tu berpuas hati ke tak? Kami selalu, contohnya kalau untuk nak tahu air tu, contoh kalau kami ada buat air baru, kami akan selalu buat macam feedback lah, tanya, tapi selalu tanya mulut ke mulut lah, ataupun kami akan buat poll dekat kami punya social media untuk kami tanya feedback dekat customer, macam mana diorang punya pendapat tentang air ni sesuai ke. And okey lah, benda tu sangat membantu lah supaya kami boleh tahu air ni perlu continue ataupun discontinue. Jadi seterusnya, macam mana anda memastikan pekerja sentiasa bermotivasi? Untuk sekali kalau nak jaga motivasi pekerja dari segi gaji lah. And then kebiasaannya kami akan buat makan-makan untuk pekerja ni. Dalam satu set tu maybe 2 kali macam tu, supaya kita ada macam team building juga sebab diorang kerja sekali and then saling kenal mengenal lah antara satu sama lain. Lepas tu cara kami berkomunikasi kot, sebab kami elak untuk ada berlaku macam marah-marah semua supaya pekerja stay bermotivasi and tak rasa takut untuk nak datang kerja. Apakah perubahan yang terbesar sejak memulakan perniagaan? Perubahan terbesar takat ni kami dah outsourcekan semua tugas-tugas kecil lah yang sebelum ni kami kena handle and sekarang ni fully handle oleh staff. Adakah pekerja pernah menolak perubahan? Takat ni kami tak ada buat apa-apa perubahan yang membuatkan macam mengganggu diorang punya hak jugalah. Sebab contohnya untuk proses bancuhan semua tu kami ambil pekerja baru. Maksudnya tak ganggu pekerja lama. So takat ni tak ada lagi pekerja yang tolak lah. Adakah anda membantu pelajar ataupun komuniti kampus? Kami bantu dari segi membuka peluang pekerjaan lah untuk pekerja cari duit lebih sikit untuk bekerja dengan kami. Apa usaha untuk membantu alam sekitar? Tengah kedai tu memang dia tak ada usaha untuk nak membantu alam sekitar sebab maybe dia orang tak nampak cara. Tapi dari segi kami ada nampak satu cara ataupun
macam satu usaha yang kami rasa benda tu daripada terbuang, better kami gunakan kepada alam sekitar lah. Contoh untuk pertama sekali, kami punya bahan-bahan bancuhan, benda-benda yang contoh saki baki, green tea semua tu. Daun green tea tu kan, dia sebenarnya wangi untuk kalau kita letak dekat laman ke apa. So kebiasaannya kami akan tabur green tea tu dekat laman supaya dia boleh jadi baja dan dalam masa yang sama mewangikan keadaan tu lah. Biasanya air-air yang lebih tu pula kami akan tapis dulu dan kami akan guna sebagai belakang rumah kami tu dia ada pasu-pasu pokok bunga, and benda tu yang biasanya kami tuang kat pokok tu lah. Yang takat ni okey lah, alhamdulillah pokok-pokok tu masih hidup and masih sihat. Terima kasih pada pihak Cik sebab membantu dan dari segi kami menjawab soalan. Serta sedi luangkan masa untuk bersama dengan kami dalam menjawab interview. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey.